Jauh sangat lah saya rasa. Kalau saya speak kat bawah ni boleh tak? Ke nak dekat atas pentas ni? Atas pentas ni kita bagi rough lah. Tapi kamera lah susah. Oh, kamera susah. Okey, nasib baik kameraman. Jadi macam kita dah tengok dekat laman sosial media kita, pendekatan kita sangat baru dan sangat radikal. Pengumuman calon yang dibuat di Melaka telah menyebabkan beberapa parti-parti politik pun memikirkan untuk membuat perkara yang sama. Di peringkat pusat, apabila kita bercadang untuk mengumumkan nama-nama calon lebih awal, ada beberapa pendapat yang menyatakan bahawa kemungkinan ini terlalu awal untuk diumumkan. Ada juga pendapat yang menyatakan bahawa bagus kalau kita umumkan dengan lebih awal. Dan keputusan kolektif kita ambil, tak apa, tidak kira apa yang orang lain buat, kita usahakan jalan kita dan kita umumkan secara dramatik awal. Dan ini telah menyebabkan beberapa parti politik ingin membuat benda yang sama. Semalam saya ada sebut PKR melalui parti kongres mereka ada beberapa perwakilan yang juga mencadangkan yang sama untuk umumkan calon-calon untuk PRU awal. Terima kasih. I need the lights. Kedua, sambutan itu diangkat oleh beberapa perwakilan di dalam persidangan PKR. Bermakna ada di antara mereka yang setuju kalau mereka umumkan calon mereka dengan lebih awal. Tapi yang agak lucunya, mereka self-promote lah. Dia kata ketua cabang patut diumumkan sebagai calon yang awal. Dan kebetulan dia juga ketua cabang. Itu yang dia punya yang kelakar dia dekat situlah. Tapi yang agak menarik, pada perbincangan DAP pada hari ini, di mana ada juga perwakilan yang menyatakan bahawa mungkin bagusnya kalau mereka umumkan calonnya lebih awal. So, ini adalah agak menarik sebab ramai di antara kawan-kawan kita dekat PKR dan DAP sebenarnya tak payah umum lagi awal pun tak apa. Ramai adalah wakil rakyat sedia ada. Jadi agak kelakar bila wakil rakyat sedia ada, tengah berfikir, bukan mendesak tetapi tengah berfikir untuk menamakan calon lebih awal. Dia memberi satu isyarat di mana populariti dan juga keinginan untuk kawasan itu meraih undi untuk wakil rakyat sedia ada kemungkinan mereka rasa mereka agak rendah pada waktu ini. Ini yang kita baca daripada isyarat-isyarat yang telah dikeluarkan. Selain daripada itu, baru-baru ni pada malam semalam, Datuk Seri Sanusi daripada Kedah pergi ke Selangor dan menyatakan dengan jelas hasrat dia untuk tawan Selangor. Dan kalau kita tengok congak dia pada hari ini, di Selangor ada kemungkinan parti PAS dan juga BN, kalau mereka teruskan dengan usaha sama mereka, mereka percaya bahawa mereka boleh tawan Selangor, andai kata tidak ada perubahan-perubahan yang ketara berlaku di Selangor pada saat ini. So, ini semua telah menyebabkan ramai spekulasi dan banyak spekulasi dan ramai orang telah bercakap bahawa Selangor mungkin tumbang kepada PNBN. Itu yang telah berlaku pada hari ini. Tapi itu landscape yang sedang berlaku di negara kita. Yang penting adalah ramai sebenarnya melakukan perundingan, rancangan, pencongakan dan sebagainya hanya selepas parti bersama diwujudkan. Kalau saudara-saudari tak percaya, parti kita pada malam ini 16 Mei, kita akan menyambut Ogos pada ni. Kita akan menyambut ulang tahun ke-3 bulan parti kita. Dalam 3 bulan, keahlian kita telah melangkaui 30,000.
acara-acara kita di seluruh negara telah pun mendapat sambutan yang hangat, terutamanya di tempat-tempat yang jauh dan juga menarik macam di Johor Bahru maupun di Penang. Tetapi yang paling penting adalah dalam 3 bulan ini, perbincangan dan diskurs untuk memperbaiki dan memperbaharui wadah politik kita telah meningkat mendadak. Kesemua parti-parti politik sekarang ni menyambut reformis, menyambut perubahan, menyambut sangkaan dan dakwaan semua-semuanya. Ini agak lucu sebab sebelum ni mereka tidur selama 3 tahun. Itu yang saya nak tunjukkan. Dalam 3 bulan ni kita telah menjadikan perbincangan politik itu mengikuti naratif kita. Dan apakah naratif bersama? Kita pun sedia maklum. Kita nak muhibah, kita tak nak bergabung dengan parti-parti politik lain. Kita tahu ini projek jangka masa panjang. Kita juga tahu bahawa negara kita merupakan negara majmuk, dan kalau kita tidak membina keyakinan dan keusahawanan untuk membangunkan negara kita melalui pelbagai kaum, memang susah kita nak berjaya. Yang saya hairan adalah apabila kawan-kawan kita di tempat-tempat lain menyatakan bahawa ini adalah suicide mission, kamikaze, benda ni stillborn, tak boleh nak bawa ke jauh. Tetapi setiap kali saya pergi ke acara-acara parti bersama, setiap kali saya pergi mengunjungi bandar-bandar di serata negara kita, sambutannya hangat dan sambutannya agak meriah. Macam yang kita nampak di Pulau Pinang pada malam ini. Jadi saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa jangan percaya sangat sosial media tu. Kalau nak percaya apa yang sedang berlaku di bawah, di peringkat akar umbi, datang ke acara-acara parti bersama, lihat dengan mata sendiri tentang sambutan yang kita dapat di tempat-tempat jauh-jauh dan juga dekat-dekat. Seperti di Pulau Pinang. Ada satu cerita yang saya nak kongsikan. Ramai di antara kita mungkin dah tua sedikit. Dan mungkin ramai daripada anak-anak muda kita, daripada Gen Z dan sebagainya, tak tahu pun keadaan di Malaysia sebelum Tok Sah kata 2018. Ya? Sebelum 1998. Di mana Malaysia memang kalau kita nak tengok perubahan parti itu, satu benda yang tidak munasabah, yang tidak masuk akal sama sekali, kerana parti yang memerintah pada tahun 1999 itu sangat kukuh dan utuh dan menunjukkan bahawa tidak ada perkembangan politik dari dasar lain. Tapi kalau kita tengok 2008, ya, kerajaan berubah tangan, kerajaan Pulau Pinang berubah tangan, kerajaan Selangor berubah tangan. Kemudian tambah lagi 10 tahun, kerajaan persekutuan berubah tangan, dan 2020 Perdana Menteri bertukar lagi, 2021, 2022. Ramai di antara kita mungkin tidak mengambil isu ini sebagai isu yang sangat cantik, yang sangat murni, kerana kita lupa pergerakan kita di bawah ini dipenuhi dengan jalan-jalan yang sukar dan rumit untuk kita capai di sini. Terutamanya golongan yang muda, di bawah 30, di bawah 25 tahun dan di bawah 20 tahun. Mereka anggap ini sebagai biasa. Perubahan parti dan perubahan selera, terutamanya dalam pembawakan dan pendekatan politik, itu normal. Jadi mereka yang mengkritik kita, kebiasaannya datang daripada generasi yang lebih tua. Mereka yang takut dengan perubahan, mereka yang takut dengan pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin muda. Dan kita sebenarnya tak boleh nak salahkan mereka. Jadi apabila saya mula pergerakan saya di dalam parti bersama, saya berjumpa dengan anak-anak muda, terutamanya Gen Z, dengan 6-7 mereka dan sebagainya. Mereka lebih minat untuk tahu bagaimana kita nak menyelesaikan isu-isu pokok seperti kos sara hidup,
seperti yang meningkat kian hari, isu gaji yang dah 10 tahun ataupun 15 tahun tetap kekal sama, isu migran dan pekerja asing, isu orang tua, grey economy, dan bagaimana kita nak menyelesaikan warga emas yang memang jelas kita ni negara tua, bukan lagi negara menua tetapi negara tua. Sebab kalau kita tengok dari dasar-dasar parti-parti politik sedia ada, setengah tu tak wujud pun dasar untuk menyelesaikan isu-isu pokok ini. Setengah tu ada tapi atas kertas, kerana apabila mereka memegang tampuk kuasa, perubahan yang kita inginkan dari mereka tidak jalan. Atas alasan mereka tidak boleh membuat perubahan yang drastik sebab nanti kawan-kawan dalam perikatan-perikatan dia mungkin tidak akan senang hati. Jadi parti yang tinggal adalah parti kecil macam kita, kerana sebenarnya kita tidak kisah pun apa yang sedang berlaku di atas, di Dewan-Dewan Undangan Negeri Serata Negara, di Parlimen dan sebagainya, kerana kita ingin tumpukan usaha kerja kita untuk menyelesaikan isu-isu pokok. Dan apabila kita menamakan beberapa juru-juru cakap untuk parti bersama, sekaligus kita menyatakan bahawa kita sedang giat bekerja untuk menyiapkan kertas-kertas dasar kita yang dinamakan sebagai kertas-kertas kancil. Ini adalah usaha kita walaupun secebis untuk memberikan jawapan kepada perubahan struktur dan perubahan yang akan mengambil masa yang panjang untuk menyelesaikan isu-isu pokok yang saya sebutkan tadi. Ini memberikan kita satu resolve untuk kita terus berjuang di dalam jalur kita tanpa mengira bisikan dan dengung-dengung yang datang daripada telinga kita, daripada orang lain, kerana mereka beranggapan niat kita sama macam niat dia, iaitu untuk menang dan kawal, dan menang sekalipun cara apa pun, janji masuk ke parlimen pada PRU mendatang.